Kalau korang yang tengah menganggur dekat luar sana, yang tengah mencari peluang pekerjaan ataupun ingin memulakan bisnes tanpa perlukan modal yang besar ataupun tak perlukan modal langsung, dekat sini aku nak senaraikan antara 5 idea bisnes ataupun pekerjaan yang korang boleh buat mengikut masa dan juga jadual anda sendiri. Yang penting bisnes ataupun idea ni semuanya korang boleh buat secara offline. Right? So kalau korang nak tahu idea bisnes apa ataupun pekerjaan apa, jom aku senaraikan dekat sini. Okey, kita set to the point dengan idea yang pertama. Okey, untuk yang pertama ni, kalau korang tinggal dekat kawasan-kawasan perumahan, contohnya macam dekat rumah flat, rumah apartmen ataupun pangsapuri, korang boleh sediakan servis membuang sampah kepada penduduk-penduduk dekat kawasan anda tu. Okey? Servis ni sangat diperlukan oleh golongan-golongan macam orang tua kan, ataupun suri rumah kan, yang ada anak yang tak boleh nak pergi ke mana-mana. Okey, korang boleh sedia servis ni kepada golongan target market yang macam ni. So yang mana yang berminat nak dapatkan servis korang ni, alright, korang ambil satu rumah dalam RM30 dan RM30 ni untuk harga bagi sebulan untuk korang ambil untuk customer ambil servis daripada anda ni. Alright, mana kata sebuah rumah dalam sebulan hanya RM30 sahaja yang korang perlu charge kat customer. Dan korang punya masa korang boleh plan daripada hari Isnin sampai hari Jumaat waktu pagi, minta customer ni tinggalkan sampah dekat depan rumah dan korang boleh collect. Okey, untuk pergi buang dekat bawah lah. Bayangkan ada dalam 10 ke 15 buah tingkat. So kita ambil roughly dalam 10 orang, 10 buah rumah yang pakai servis korang. So 10 buah rumah, mana kata satu blok korang boleh dapat pendapatan sebanyak RM300. Okey, so bayangkan dekat dalam satu perumahan tu ada 5 buah blok. So 5 buah blok kalikan dengan 300, so korang boleh dapat dalam anggaran dasar aku boleh dapat lebih kurang dalam 1,300 ke 1,500 macam tu untuk tempoh sebulan. Okay, sebelum customer yang nak ambil servis daripada korang ni, alright, aku suggestkan kepada korang untuk ambil payment dulu daripada customer sebelum korang bagi servis ni kepada customer. Alright, sebab kita risau apa? Kalau contoh customer tu tiba-tiba hujung bulan ataupun tengah bulan, alright, dia berpindah ke tempat lain, so rugilah kan korang punya masa dan juga tenaga tu. Okay, so untuk nak buat bisnes juga, cara marketing ni pun sangat mudah. Korang boleh iklankan dekat dalam grup penduduk, sama ada WhatsApp ke, ataupun dekat dalam grup FB ke, okay, ataupun grup Telegram perumahan ke, ataupun cara paling senang, kalau korang tak ada grup-grup yang macam ni, okay, boleh buatkan satu flyers, alright, satu bahan promosi, okay, macam printing paper, dan korang letakkan korang punya iklan tadi dekat depan rumah-rumah customer. Okay. Baik, untuk idea bisnes yang kedua ni pula adalah korang boleh sediakan bisnes personal shopper kepada pelanggan-pelanggan, okay, yang mana yang tak ada masa untuk nak pergi membeli barang, right, yang tak ada kenderaan, okay, ataupun golongan mak-mak kan, yang tak boleh nak keluar rumah, ataupun orang tua yang tak ada tenaga, yang tak ada kudrat lagi untuk nak pergi membeli barang dapur. Alright, ini adalah korang punya golongan target market. Okay, so dekat mana korang nak iklankan? Sama juga korang boleh iklankan dekat korang punya media sosial, okay, dekat grup penduduk-penduduk setempat, okay, dan letakkan korang punya nombor phone. Kalau ada orang berminat, just contact dengan anda sahaja. Alright, so macam mana pula kita nak charge daripada segi rate? Okay, dekat sini untuk daripada segi rate aku bagi tiga pecahan harga ataupun rate ataupun charge yang korang boleh kenakan dekat customer. Yang pertama adalah korang boleh charge ikut jarak. Okay, mana kata semakin jauh kedai yang dia minta korang pergi tu, maknanya makin tinggilah korang punya income. Okay, charge bermula daripada RM5 hinggalah RM20, dan ke atas lah, tengoklah bergantung kepada tempat juga. Right, dan korang boleh charge ikut kilometer. Okay, pergi dan juga balik. Kalau dia okey, dia boleh ambil charge yang pertama ni. Okay, charge mengikut jarak. Alright, yang kedua korang boleh charge kepada customer, charge mengikut belian resit. Okay, mana kata semakin banyak barang yang diminta anda untuk pergi beli dan jumlah resit yang korang bayar tu jumlah dia tinggi, maknanya korang boleh ambil persen, okay, mengikut upah yang anda dah pun sediakan. Okay, sebagai contoh, katakan dia minta beli barang dalam RM100 dalam resit dia, so korang boleh ambil 10% hingga 20%, okay, daripada jumlah keseluruhan resit tu, okay, sebagai upah anda. Okay, so kalau contoh harga barang dalam RM100, mana kata korang punya upah lebih kurang dalam
RM20 lah kalau korang ambil 20%. Okey, yang ketiga adalah charge mengikut per item. Okey, kalau contoh customer minta belikan barang, kalau just barang tu sikit, maknanya korang punya upah kecil lah. Dan kalau korang punya barang tu banyak, contohnya dalam 5 item, korang punya upah tu semakin tinggi lah. Okay, korang boleh charge dalam RM1 hingga RM3 bergantung kepada saiz barang dan juga berat barang juga. Alright, so untuk servis ni juga sebelum korang nak buat pembayaran dekat kaunter kan, biasanya kalau korang dah pilih barang, okay, sebelum nak bayar dekat kaunter, korang biasanya kena snap gambar, okay, tunjukkan gambar dekat customer barang apa yang korang dah beli, right, dan kirakan kos semua sekali, bagi tahu dengan customer, okay, minta dia paymentkan dulu kepada anda, okay, secara transfer ataupun QR, right. Bila korang dah dapat payment, dah dapat sekali dengan upah, okay, korang terus pergi buat bayaran itu sahaja, okay, lepas tu terus pergi settle, pergi hantar dekat customer balik. Okay, untuk idea bisnes yang ketiga ni adalah iron baju. Okey, sebab tak ramai tau orang yang ada masa ataupun orang yang rajin untuk nak iron baju. Okey, lebih-lebih lagi orang yang bekerja yang tak ada masa. Alright, korang punya golongan target market bagi bisnes ni adalah untuk orang-orang yang bekerja. Okey, suami isteri yang bekerja ataupun suami isteri yang ada anak, okey, ataupun student ke, okey, ataupun golongan-golongan pekerja yang selalu pergi outstation dan perlukan baju yang banyak. Right, ini korang punya golongan target market. Okey, dan korang boleh charge pula. Okey, korang boleh charge untuk servis ni. Mana kata korang boleh charge ikut per helai ataupun charge ikut kg. Okey, kalau korang charge per helai, satu baju kerja korang boleh charge antara RM1.50 hingga RM2.50. Alright, untuk baju kemeja korang boleh charge antara RM2.50 hingga RM4 ikut saiz. Okey, seluar pula korang boleh charge antara RM2 hingga RM3. Okey, untuk baju kurung korang boleh charge antara RM3 hingga RM5. Untuk tudung pula korang boleh charge antara RM2. Okey, kalau customer yang ada pakaian yang banyak dan nak ambil servis secara one off, mana kata dia nak ambil servis secara ikut kg. Alright, mana dia kata dia akan bagi dalam satu guni yang besar dan korang kena iron. Okey, banyak semua pakaian dekat dalam tu dan korang boleh kira ikut per kg, RM10 ke RM20 dalam 1 kg. Okey, so semakin banyak pakaian dia, semakin tinggilah korang punya pendapatan. Dan korang juga boleh sediakan servis package secara bulanan. Alright, mana kata kalau customer yang nak buat nak ambil servis anda ni, anda boleh sediakan package di mana dalam 20 helai baju korang boleh charge antara RM40 hingga RM60, ataupun 40 helai baju korang boleh charge antara RM80 hingga RM120. Ramai juga customer yang suka ambil buy package, okay, sebab dia murah dan lagi menyenangkan untuk customer buat bajet. Right? Dan cara kerja dia pula ataupun flow bagi kerja ni pula, korang just ambil order daripada customer, okay, di mana customer WhatsApp kepada anda, alright, untuk nak hantarkan baju ataupun anda pergi ambil baju tu. Okay, so lepas tu anda sediakan servis untuk iron lah. Bagi masa kepada customer dalam tempoh 24 jam hingga 48 jam untuk korang buat delivery. So untuk payment dia pula, korang boleh ambil payment sebelum ataupun selepas korang dah sediakan servis ni. Mana kata korang boleh ambil 50% dulu sebelum baju tu siap, dan 50% lagi selepas baju tu korang dah siap hantar kepada customer. Baik, untuk idea bisnes yang keempat ni, korang boleh sediakan servis home clinic kepada golongan target market seperti suri rumah, orang yang bekerjaya, kerja shift pagi, malam kan, yang tak ada masa untuk nak buat cleaning dekat rumah, student. So, untuk bisnes yang macam ni ada sedikit modal yang korang kena sediakan. Alright, contohnya macam nak membeli peralatan macam penyapu, mop, vacuum, sabun lantai semua, kain microfiber, apa lagi, span dan juga berus, plastik sampah. Modal untuk korang spend ni aku anggarkan lebih kurang RM30 ke RM50. So untuk bayaran pula untuk buat servis home cleaning macam ni, alright, korang boleh charge kepada customer ikut jam. Korang boleh charge antara RM25 hingga RM40 per jam. Ini paling common, right? Ataupun korang boleh charge ikut rumah. Okay, maknanya semakin besar rumah tu, semakin tinggilah kan korang punya income. Sebab contoh, korang hanya perlu cleaningkan studio, alright, ataupun satu bilik saja, korang boleh charge antara RM50 hingga RM80.
Untuk 2 bilik korang boleh charge antara RM80 hingga RM120. Untuk 3 bilik korang boleh charge antara RM120 hingga RM180. Ataupun kalau the whole rumah tu semua sekali, okey, korang boleh charge antara RM200 hingga RM250. Iklankan korang punya servis ni, okey, dekat dalam mana-mana grup perumahan, okey, yang perlukan servis cleaning. So bila customer dah WhatsApp kepada anda, minta customer untuk sediakan gambar dulu. Okey, ambil gambar seluruh kawasan yang dia nak bersihkan tu, alright, minta hantar kepada anda dan anda boleh valuekan dulu lah kan, macam mana tempat tu untuk anda nak letakkan harga. Alright, so selepas dia dah bagi gambar semua, korang bagi harga dan korang bagi kepada customer tu, okey, dalam masa lebih kurang 1 hingga 3 jam untuk nak buat proses cleaning ni. Alright, dan make sure customer tu ada dekat rumah lah semasa proses tersebut. So selepas korang dah settle kerja ni, alright, boleh boleh minta payment kepada customer, ataupun sebelum korang mulakan kerja tu, minta customer untuk buat bayaran dulu sama ada 50% ataupun settlekan terus, ataupun lepas daripada tu, alright, minta customer untuk terus buat bayaran. Okey, lepas tu korang minta customer untuk review. Minta customer untuk bagi review, alright, servis yang anda dah pun buat ni, supaya kita boleh gunakan review tersebut sebagai kita punya next bahan marketing kita untuk dapatkan customer yang seterusnya. Baik, untuk idea bisnes yang terakhir, yang kelima ni adalah kalau korang ada pengetahuan, okey, ada skill untuk ajar mengaji, alright, korang boleh sediakan servis ni kepada customer-customer. Dan korang punya golongan target market untuk bisnes yang nombor 5 ni adalah budak-budak sekolah rendah, golongan remaja ataupun orang dewasa yang baru nak mula belajar mengaji. Okey, dan untuk charge bagi servis ni pula, korang boleh charge yang pertama ikut sesi. Okey, di mana korang boleh charge antara RM30 hingga RM40 bagi satu sesi. Yang kedua, korang boleh charge ikut bulan, mana customer perlu bayar dalam RM80 hingga RM120, dan dalam masa seminggu korang boleh setkan sebanyak 8 kelas kepada pelajar-pelajar ni. Okey, ataupun yang ketiga, kalau dia nak ambil yang servis lebih kerap lagi, korang boleh charge antara RM150 hingga RM200, dan korang boleh setkan antara seminggu tu dalam 12 buah kelas. Dan korang juga buat satu sesi di mana korang pantau, okey, pelajar-pelajar ni untuk nak tengok penambahbaikan ataupun perubahan, okey, selepas dia dah ambil kelas daripada anda ni. Okey, jadi itu antara 5 idea bisnes yang tak perlukan modal ataupun modal yang rendah yang korang boleh mulakan terus, alright, untuk buat servis ni kepada pelanggan-pelanggan. Alright, jadi aku rasa itu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Dan kalau korang belum lagi subscribe channel aku ni, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah tu. Jumpa lagi guys, aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.